Silent treatment bukan sekadar diam. Ia adalah salah satu daripada hukuman emotion. Bayangkan orang tu tak jerit, tak maki, tak gaduh, tapi senyap je sampai kau rasa kau yang jahat. Dia ignore message kau. Dia buat muka tak peduli. Macam tu. Dia mata tajam tengok macam tu kan. Dia lalu depan kau macam kau tak wujud. Tujuan dia satu, nak bagi kau rasa bersalah. Supaya kau yang datang pujuk. Kau yang minta maaf, kau yang tunduk. Walaupun kau tak buat apa-apa pun. Tak salah apa-apa, tiba-tiba. And silent treatment tu bahaya sebab dia buat korang fikir apa salah aku dan meragui kewarasan diri korang. Sebab kenapa dia tiba-tiba berubah. Kalau ada punca, okey. Tapi langsung tak ada apa-apa. Dan kau fikir aku mulalah overthinking. Perhaps sebab dia tenang, dia diam sebab dia nak kawal emosi korang. Dia nak kau yang rasa gelisah. Dia nak kau takut kehilangan dia. Dia nak kau ikut dalam permainan dia. Dan bila kau mula cari dia, masa tu dah dia rasa, wow, aku menang. Yang sengaja untuk menyakitkan hati bukan satu komunikasi. Satu kekerasan yang tak nampak luka. Tapi keyakinan diri korang secara perlahan-lahan. Untuk dapat belajar kenal manipulasi halus dan dapatkan buku aku, Narsis